Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita membuka tirai kita pada tahun 2026 bersama dengan sembang santai sembang sikit tapi sampai dalam segmen di bawah Zakat Melaka. Alhamdulillah, syukur kita pada tahun baru ini kita mempunyai azam yang tahun-tahun dulu yang tak pernah lagi kita laksanakan. Pada tahun ni kita punya azam-azam yang terdahulu. Baik, dengan tahun baru ni, apa yang mungkin topik yang kita nak membicarakan iaitu adalah tentang juga hati, tentang kita punya pengalaman kita, perjalanan hidup kita. Perkara ini adalah selalu dan sering kita alami dalam kehidupan kita pada setiap hari. Okay, bersama saya juga pada kali ini adalah CEO kita yang baru. Ada dapat CEO yang baru, okey. Iaitu saya menjemput Ketua Pegawai Eksekutif Zakat Melaka, Encik Zuhaimi bin Muhammad Sori, untuk tampil bersama kita lah, bersama segmen kita pada hari ini. Okey, selamat datang Tuan. Terima kasih. Ke kami punya podcast. Inilah podcast kita yang ada. Dan Alhamdulillah kita berjuang juga untuk dapatkan podcast ini dan Alhamdulillah kita dapat direalisasikan. Dan juga pada hari ini Tuan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif kita yang baru. Dan Alhamdulillah saya yakin ada daripada hasrat daripada Tuan. Sebelum ni Tuan rasa perlu penambahbaikan yang perlu kita buat dan juga apa yang boleh kita buat di masa akan datang. Okey Tuan, sebelum kita mulakan kita punya podcast kita ni, boleh tak kita perkenalkan diri Tuan terlebih dahulu? Okey, terima kasih. Nama saya ni Zuhaimi bin Muhammad Sori. Berasal daripada Kampung Air Limau, Masjid Tanah Melaka. Saya rasa tu kot. Okey, Tuan, dalam tahun baru ni, dalam diri Tuan lah, apakah yang rasa makna sebenar tahun baru tu? Maksudnya, apa dalam erti kata dah sepanjang pengalaman Tuan dah rasa dah jatuh, bangun, dah macam berombak hidup ni kan? Setiap hari Tuan akan lalu tahun baru. Pengalaman Tuan sebagai orang lama yang kita kena explore orang lama ni. Orang lama ni pengalaman dia banyak. Dia maksud sebenar tahun baru dalam hidup. Tahun baru ni dia setiap tahun kita nak ke tak nak ke dia tak sampai. Sama macam umur kita lah. Kita nak ke tak nak dia tetap akan berubah. Numbers tetap berubah. Nombor daripada tahun ke tahun akan bertambah. Umur kita sebenarnya dari tahun ke tahun akan menjadi semakin kurang. Jadi itu tak boleh dielakkan. Itulah perkara yang memang dah Allah jadikan, itulah akan kita lalui. Jadi untuk kita sebagai manusia ni, bila kita menjadikan satu benchmark, setiap tahun kita kata, okey, dalam tahun baru, apakah yang akan kita buat untuk tahun baru? Kita nak benchmarkkan dengan yang lepas ataupun kita benchmarkkan dengan orang lain? Itu terpulang pada diri sendiri. Tapi yang sebenar-benarnya, yang sepatutnya ialah kita kena berhenti sekejap, kita kena muhasabah diri kita. Kita tengok balik apakah kesilapan yang telah kita lakukan yang lepas. Apakah perancangan yang kita buat tu berlaku, jadi. Atau adakah kenapa, kalau tak jadi kenapa. Jadi kita kena tengok balik, muhasabah balik apa yang kita dah buat tu, mencapai, tak mencapai dan sejauh mana kita dah capai. Jadi untuk tahun yang akan datang, apa yang kita patut buat untuk kita mencapai matlamat yang baru. So kita kena renew matlamat kita ni. Setiap tahun kita kena renew, kena perbaiki lagi. Mesti lebih baik daripada yang tahun lepas. Jadi apakah perancangan yang kita kena buat. Jadi kita kenalah muhasabah diri, relax dulu sekejap. Bukan lama pun, mungkin dalam sehari dua kita kena duduk balik, kena tengok balik. Masa tu berjalan kan. Kita kena tuliskan. Apa yang kita dah buat, apa yang kita tak capai, kita kena tuliskan. Kalau kita tak tuliskan atas kertas, dia akan hilang macam tu je. Serupa lah macam kita kata nak pergi kedai nak beli A, B, C, D, E, ada benda tertinggal.
Jadi kita kena tuliskan. Lain yang kita Lain bagi, pula lain yang kita capai. buat. Ini perkara biasa lah. Semua orang akan berlaku macam tu. Supaya dalam hidup kita kena tuliskan. Kalau kita tak tulis atas kertas, kita tak buat apa yang kita dah tuliskan, itu salah diri sendiri. Tapi bila kita lupa, itu lagi besar punya kesalahan sebab kita tak tuliskan. Itu salah diri sendiri lah. Salah diri sendiri. Kalau kita dah berusaha, kita berdoa, kita serah pada Allah. Itu terpulanglah. Yang penting berusaha tu, bekerja tu kena berterusan dan jangan berhenti. Dan juga satu lagi, rezeki kita ni kita jangan salah anggap sebagai duit saja. Kita kena faham. Rezeki kita ni datang dengan dia datang dengan banyak package dia. Allah bagi kita rezeki ni yang kita sendiri tak boleh terfikir, kita tak tahu. Kesihatan kita sihat, tak pernah demam ke, tak pernah sakit yang besar, yang berat-berat apa, itu adalah rezeki yang paling besar sekali. Sebab dengan kesihatan yang baik itu kita dapat macam rezeki. Mungkin dengan ada kesihatan yang baik itu, rezeki kita tu sikit. Allah bagi ni ada sebab-sebab dia. Ada kemungkinan-kemungkinan dia. Mungkin rezeki kita tu kurang, atau mungkin rezeki kita usaha sikit tapi dapatnya banyak. Kemana pula rezeki tu kita nak channel kan? Ini semua Allah yang punya kerja. Kita ni berusaha, berdoa, tapi kita kena tahu muhasabah diri kita balik. Adakah kita buat ni betul ke tak betul? Adakah kita channelkan duit ni kita betul tak betul? Contohnya kita berbelanja boros, tak betul. Jadi adakah duit yang kita dapat kita belanjakan untuk keluarga kita, adakah itu betul? Kita sendiri kena muhasabah balik sentiasa. Muhasabah bukan setahun sekali, setiap hari kita kena muhasabah balik. Kena tengok balik apa yang telah kita buat dan kena tengok balik apa yang kita rancang tu berlaku tak berlaku. Tuan, kalau kata contoh kita dah buat dah benda yang baik, kita semua benda tu kan, tapi rezeki kita tetap sikit. Itulah tadi, adakah kita bersyukur dengan apa yang kita dapat? Kadang-kadang kita terlupa bersyukur, kita lebih berterima kasih pada manusia, sedangkan kita ni tak berterima kasih pada Allah. Adakah kita bersyukur? Kita kena tengok balik. Kalau macam contohnya lah, kita dapat rezeki yang sedikit, alhamdulillah, syukur. Allah akan bagi kita ketenangan. Kalau kita tak bersyukur, mungkin ada kemungkinan dia bagi lagi banyak lagi. Sama ada nak tengok sama ada kita boleh memperbaiki ataupun kita akan sesat. Ataupun dia akan tarik sikit. Contohnya kita ada rezeki juga, negara kita aman, kita diberikan dengan pemimpin yang baik dalam negara kita. Dan negeri Melaka kita sendiri yang boleh membangunkan negeri, itulah rezeki. Bukan rezeki orang tu menjadi ketua menteri, orang tu menjadi wakil rakyat. Bukan rezeki. Itu Allah tetapkan dia. Tapi rezeki kita mendapat pemimpin yang baik. Kita tak bersyukur kepada Allah. Allah terima kasih kerana bagi kita pemimpin yang baik. Kita dapat mencari rezeki. Kita boleh mencari rezeki dalam negeri yang aman, yang banyak peluang-peluang. Itu adalah rezeki yang Allah bagi melalui kepimpinan yang baik. Kadang kita terlupa benda-benda itu. Kita salah tengok. Aku cari, aku punya. Bukan macam tu. Dia kata rezeki je untuk diri kita. Dia untuk rezeki je apa yang kita dapat. Apa yang kita buat. Tak. Itu tak semestinya macam tu. Itu juga kan, kadang-kadang kita rasa waktu kita susah, barulah kita nak cari. Betul. Siapa pencipta kita. Betul. Tapi pada waktu kita senang, kita lupa. Apa saja perintah dia, apa saja yang diminta untuk kita buat, betul, kita tetap ignore mereka. Betul. Kita kena lebih bersyukur, kita kena reda dengan apa yang kita ada dan apa yang kita dapat selepas kita berusaha, selepas kita berdoa. Itu penting. Dan kita mesti bersyukur, berpuas hati dengan apa yang Allah bagi. Kalau kita tak berpuas hati, maksudnya kita tidak berpuas hati dengan Allah. Dah jauh tu. Dah jauh lah pergi. Okey tuan, dah sepanjang pengalaman hidup tuan, mungkin ada the real story yang tuan sharekan kepada dan juga kepada pendengar-pendengar kita ataupun kepada media sosmed kita juga. Apa pengajaran yang rasa yang paling penting ataupun yang paling besar pernah berlaku mengenai rezeki tuan? Tuan dah lalu dah banyak dah perkara dah ni. Naik turun. Mestinya ada satu benda yang tuan tak boleh lupakan, dan itu tuan rasa terima kasih Allah. Sebenarnya banyak, tapi
nak disimpulkan atau nak dipendekkan, sebenarnya pernah satu ketika dulu Allah bagi keuntungan pada saya tu pada ketika tu lebih daripada hampir 100,000 sebulan. Hampir 100,000 bersih. Tapi itulah sebabnya kita dapat suka, happy, kita bekerja keras tapi tak ingat pada Allah. Jadi tak lama, 6 bulan je dia tarik balik. 6 bulan je dia tarik balik. Habis lah. Sebenarnya benda tu kalau berterusan dia akan berterusan lama. Tapi disebabkan perkara-perkara yang begitu, ialah rezeki Allah, macam saya kata tadi, rezeki Allah nak bagi tu bukan terus kat kita. Dia mesti melalui orang lain, mesti melalui entiti lain. Kadang-kadang entiti tu bermasalah dan kitalah yang menerima bahana dia. Ada kemungkinan kita ni semua ni tak bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Mungkin sebab duit yang kita dapat tu selama sebulan 2 bulan dia bagi tu kita channelkan tempat lain. Kita gunakan benda-benda yang mungkin tak bermanfaat atau mungkin pada ketika tu mungkin tak bayar zakat. Ini semua benda-benda punca-punca. Jadi selepas apa tu muhasabah diri balik baru saya tahu alamak saya dah buat silap. Jadi benda tu lepas tu dia masih dia okey berjalan, dia akan berjalan tapi taklah semewah macam yang tempoh 6 bulan saya kata itu. Tapi waktu tu 100,000 tu kalau kita boleh katakan yang sekarang ni mungkin dalam 500,000, 600,000 lah sekali dapat lah. Tahun 95. Oi, tahun 95 100,000 besar. Besar. Atau benda lagi yang saya tak boleh lupa ialah sampai sekarang saya lupa mak saya pesan beli emas. Duit banyak tapi tak beli emas. Itu pun satu kesilapan yang saya buat. Bayangkan hari ni emas pada ketika tu tahun 95 kalau saya tak silap pada ketika tu harga emas lebih kurang tak sampai RM100. Lebih kurang 50 60 macam tu lah lebih kurang. Saya kadang berangan juga, ada apa dulu 100,000 kali 6 aku beli ni bahagi dengan RM60 ke RM70 berapa kilo aku dapat. Hari ni kalau jual tahu banyak dah. Itu satu benda yang hari ni baru nak terfikir benda semua. Betul. Jadi benda-benda semua mengajar kita lah. So, dalam sebelum ni untuk makluman jugalah tuan, tadi saya pun berhabis daripada KPDN. Saya juga menasihatkan benda yang sama. Di antaranya adalah emas lah. Dalam satu topik emas yang sekarang ni kita melihat satu lonjakan yang sangat tinggi. Sampai lebih orang kata, kalau dulu kita kata emas waktu kita nak beli dulu mahal. Sampai kita tak pernah dengar pun emas kita sebut murah lah. Dia tak pernah turun harga. Dan dia tak pernah turun harga. Dan dia juga adalah kalis daripada inflasi kan. So, jadinya kita kena berhati-hati. Emas ni kalau boleh belilah sekarang. Betul. Sebab dan kalau boleh saya nasihat kalau beli emas tu jangan beli dalam 100 kilo 100 gram terus kita beli kecil-kecil, beli 5 gram ke yang kecil-kecil. Sebab kita takkan jual emas. Jarang orang jual emas. Betul. Jarang jumpa orang jual emas, melainkan betul-betul terdesak boleh jual emas ataupun paling tidak pun digadai. Kegunaan emas ni besok apabila mata wang kita ni tak laku. Sampai tu ketika besok mata wang kita ni tak laku, mana-mana dalam dunia tak laku, emas itulah yang digunakan untuk membeli makanan. Kalau kita ada portion yang besar, macam mana kita pecahkan? Takkan kita ambil parang gaji nak potong kan? Gaji kan? Lebih baik kita ada yang kecil-kecil ini supaya kita mudah untuk kita gunakan. Kalau tak mungkin kita gunakan, anak cucu kita akan gunakan. Dan kita kena tengok bahawa emas ni tak mungkin akan turun lagi sebab peperangan tu tak pernah berakhir. Betul. Emas ni harga dia sentiasa naik disebabkan bila ekonomi tak stabil, pelabur-pelabur akan mengalihkan pelaburan dia kepada emas. Jadi pelabur-pelabur besar ni yang main multi-million ni dia akan melaburkan duit dia kepada emas. Bila labur ke emas, harga saham mungkin akan jatuh sikit tapi emas akan naik tinggi. Kalau pelabur-pelabur ni pun akan buat safe haven lah. Kalau besok emas kalau kata tidak ada peperangan, dah baik balik, ekonomi pun baik balik, emas tak akan turun, dia akan still kat situ.
Ekonomi yang lain akan naik tapi emas akan still kat situ. Jadi kita kena tengok benda ni dah banyak lama saya tengok dah benda ni. Ya, betul. Memang rugi lah kalau tak beli emas. Itu nasihat orang lama. Saya rugi tak beli emas. Nasihat seorang ibu orang yang lama, orang yang berpengalaman, orang yang tahu erti nilai dan menasihatkan untuk beli emas, anak-anak dan tapi juga generasi saya tak muda beli sekarang. emas. Saya tak beli. Generasi muda jangan lupa beli emas. Emas itu sangat penting. Okey tuan, kita dalam konteks pada hari ini kita dah kita tahu setiap hari kita akan mengalami satu tekanan dalam kos hidup, kos sara hidup kita lah. Okay. So bagaimana kita nak menjaga hati kita supaya kita semakin lama semakin dekat dengan Allah Ta'ala, kita boleh menerima keadaan tersebut. Sebab sekarang kita tahu sekarang ni kalau kata kita beli satu troli saja dah pergi sampai 500. Betul. 500, kalau penuh lagi sikit dah pergi 600. Kecil sikit je separuh tak bayar troli tu pun dah 200 lebih, dah 100 lebih. So bagaimana kita nak menguruskan hati kita tuan? Okey, yang penting sekali niat kita. Niat kita tu sangat penting. Niat kita ni bukan sahaja niat bila kita nak buat, selalunya kita nak buat sesuatu yang besar baru kita fikir nak buat niat. Selalunya begitu. Contohnya kita nak solat, nak sembahyang, baru kita niat. Ataupun bila kita nak buat satu niat, tapi kita lupa. Kita nak keluar rumah pun kita kena ada niat. Kita terlupa. Kita nak masuk tandas pun kita ada niat. Ada bacaan-bacaan doa dia. Kita nak keluar tandas pun kita ada niat. Ini semua ni kita kena mempraktikkan dalam kehidupan kita. Kita kena pastikan niat tu penting. Bila niat tu kita dah betulkan, barulah datangnya nanti Allah akan mendekatkan diri dia pada kita. Barulah kita akan merasai bahawa kita ni sebenarnya kena bersyukur dengan apa yang kita ada secukupnya. Kalau kita tak bersyukur dengan apa yang kita ada, itu datangnya perkara-perkara yang kita bincangkan tadi. Kita kena bersyukur. Dan bersyukur, kemudian kita akan merasai bahawa ni dah cukup lah ni. Kita selalu kita tengok, kalau sekarang ni pun kalau kita tengok orang yang berada di tepi-tepi jalan, orang berniaga di tepi-tepi jalan, kita tengok dia tak kira lah apa bangsa, apa agama sekalipun. Kita tengok bahawa dia berniaga jual goreng pisang. Tapi dia ada anak 4-5 orang ataupun 6 orang. Macam mana dia menyekolahkan anak dia? Macam mana perbelanja hari-harian dia? Betul. Sebab dia bersyukur dengan apa yang dia ada dan bersyukur dengan apa yang dia dapat. Anak tu pun dah tu rezeki pada dia. Dan kita jangan lupa rezeki anak itu pun dah ditulis dalam Lauh Mahfuz lagi. Dah ada rezeki dia. Jadi kalau kita, kadang-kadang orang kita lah, masyarakat kita pada hari ni, takut untuk anak ramai. Ya. Kos yang tinggi dan sebagainya. Tapi kita lupa Tuhan dah bagi rezeki untuk anak tu sendiri. Kita lupa. Macam saya, anak saya 5 orang. Kadang saya terfikir kenapa saya anak lebih lagi kan. Mungkin ada setengah orang anak 1-2 dah cukup lah, susah lah. Tapi sebenarnya setiap anak tu ada rezeki dia. Rezeki Tuhan bagi tak kepada kita, kepada anak kita. Tiba-tiba je orang datang rumah, okey anak kau ni pandai, nak masuk universiti, nak bagi kau sponsor ke. Dia bukakan jalan untuk pergi ke mendapatkan beasiswa ke atau pinjaman dan sebagainya. Benda-benda yang tak disangka-sangka. Tapi dia balik pada rasa syukur dia lah. Kita bersyukur dan kita reda dengan apa yang kita ada. Itu yang saya kata tadi. Kalau kita tengok banyak orang susah dekat luar sana, tapi sebabkan dia bersyukur, ada je jalan untuk keluar untuk dia. Kadang-kadang kita ni tak bersyukur, hati kita tak tenang. Kalau kita bersyukur, hati kita tenang dan Allah akan tunjukkan jalan untuk kita keluar daripada sebarang masalah, sebarang kesusahan. Artinya dalam surah At-Taubah ayat 100 itu mungkinlah memang Allah Ta'ala kata kalau kita mengeluarkan zakat, betul, Allah Ta'ala akan memberikan ketenteraman tu. Ya, betul. Itu yang paling mahal sekali. Zakat, sedekah kan. Ya. Allah dah janji orang tak akan fakir selama-lamanya. Tak akan susah dia selama-lamanya. Betul. Tak akan mengurangkan sedikit pun harta dia. Walaupun kita rasa kita keluarkan 1,000, 2,000 ringgit untuk bayar zakat, mengikut apa yang nasab yang betul.
sebenarnya tak rugi pun. Akhirnya dia tak akan rasa duit tu hilang, keluar pun. Adalah kata tiba miskin, ada Tak keluar ada zakat tiba-tiba miskin. miskin, tak ada. Dia tiba-tiba dia susah besok pagi nak bayar, tak ada. Rugilah aku, kenapalah aku bayar zakat, hari ni aku nak pakai duit. Tak ada, takkan berlaku macam tu. Zakat tu menenangkan jiwa, membersihkan diri kita dengan apa juga yang kita cari selama rezeki kita, dia akan membersihkan. Dan Allah dah janji tak akan kita fakir disebabkan oleh kita membayar bersedekah ataupun kita berzakat. Malahan Allah akan bagi lagi banyak lagi. Itu yang kita lupa. Kita lupa. Masyarakat kita ni lupa bahawa berzakat tu sebenarnya menyucikan diri, dan Allah akan bagi lebih banyak lagi. Itu yang kita nak bawa lah. Betul ya. Sebab manusia ni memang tak lagi boleh lupa itu ada. Betul. Kita akan sentiasa akan jadi dah buat, lupa. Dah buat, lupa lagi. Itulah yang Allah jadikan manusia itu macam tu. Sebab saling ingat mengingati. Kalau dia jadikan semua orang tu bagus, baik aja, tak ada kenikmatan dalam hidup ni. Ya, itu betul lah. Betul juga Betul juga. Kalau semua je baik, tak cantik dunia ni juga. Betul lah. Okay Tuan, untuk 2026 ni, apa harapan Tuan sebagai Tuan kepada masyarakat Islam kita di luar sana, terutama rakyat di negeri Melaka? Apa harapan Tuan dan apa pesanan Tuan kepada mereka supaya mereka ni dapat bersama-sama dengan kita? Dia ni sebenarnya bersesuaian dengan saranan yang Bapak Ketua Menteri Melaka, bahawa Melaka akan menjadi negeri yang sayang rakyat. Maknanya perbelanjaan kerajaan negeri yang telah diumumkan dalam Dewan Undangan Negeri yang baru-baru ni, bahawa perbelanjaan akan dilebihkan, dititik beratkan kepada rakyat. Mana datang duit? Ni kita punya perbelanjaan ni besar ni, tapi mana nak datang duit? Jadi yang Bapak Ketua Menteri telah banyak membawa pelabur-pelabur masuk dari luar datang ke Melaka untuk melabur di Melaka. Pelaburan mereka ni akan bayar cukai dan sebagainya. Dan jika orang yang bekerja itu adalah orang kita, orang Islam, sudah pastinya pendapatan yang tinggi, pendapatan dia peluang pekerjaan, pendapatan tinggi, dan pastinya dia mesti membayar zakat. Jadi harapan saya untuk tahun 2026 ni, dengan tema Melaka Sayang Rakyat Melaka ni, bahawa kita pungutan zakat tu sepatutnya lebih meluas, dan masyarakat yang ada di dalam negeri Melaka ni, masyarakat Islam seharusnya sedar akan kepentingan untuk membayar zakat. Tak kira zakat ni ada banyak, zakat perniagaan, zakat harta dan sebagainya, zakat pendapatan, banyak lagi zakat. Sebab zakat ni nanti akan digunakan balik duit itu untuk membantu orang yang masyarakat yang kurang berkemampuan, dengan harapan mereka akan dapat membaiki taraf hidup mereka supaya mereka boleh memajukan diri dan keluarga mereka. Jadi pusingan kewangan ni bukan untuk diri kita, sebenarnya pusingan ni untuk semua orang. Ni memang Allah dah jadikan cantik bila kita bayar zakat tu untuk membantu orang lain, untuk meningkatkan syiar Islam, meningkatkan kehidupan, kualiti kehidupan kita masa kini. Jadi kita kena sahut saranan yang Muhammad Ketua Menteri itu, dengan perbelanjaan untuk rakyat yang tinggi, membantu rakyat yang tinggi dengan cara meningkatkan pendapatan melalui zakat. Dan zakat ni pun saya mengharapkan seluruh rakyat Melaka ni, orang Melaka yang berislam ni, bayarlah zakat. Kalau kata berkurang sedikit tu, sedekahlah. Bermaksudnya kita menyucikan harta kita, menyucikan diri kita dengan cara kita membayar zakat dan juga kita bersedekah. InsyaAllah negeri kita ni, rakyat kita negeri Melaka ni akan bertambah lebih maju lagi berbanding dengan negeri lain. Negeri kecil tapi maju. Itu yang kita nak tunjukkan bahawa kita mampu buat. Ini apa yang dicita-citakan oleh Bapak Ketua Menteri juga, supaya kita ni jangan dipandang kecil tapi kecil-kecil tapi bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Itu yang kita nak bawa. Dalam zakat pun sama juga. Orang Islam negeri Melaka, dalam negeri Melaka ni, semua orang Islam negeri Melaka ni faham, membudayakan zakat ini sebagai benda yang tak perlu diminta-minta. Dia tahu bahawa
dia wajib bayar zakat. Dia tahu bahawa dia dah sampai masa untuk bayar zakat. Itulah kewajipan Kewajipan dia. dalam diri dia tu. Ya. Kesedaran diri dia sendiri. Yang itu harapan tahun 2026 ni, semua orang membudayakan membayar zakat. Okey, dan apa harapan Tuan juga kepada orang-orang ataupun rakyat di Melaka yang tidak layak untuk mengeluarkan zakat? Untuk yang tak layak mengeluarkan zakat, sebenarnya yang pertama sekali, balik daripada tadi, dia kena berusaha untuk menambah pendapatan. Sekiranya dia masih lagi berusaha, macam tu juga, jangan lupa bersedekah. Bersedekah. Bila dia bersedekah, tak kira lah nak bersedekah melalui siapa pun atau bersedekah masuk ke dalam zakat sekalipun, dia sama aja sebab hasil tu akan pergi kepada orang yang susah. Jadi dengan cara bersedekah tadi tu, insya-Allah akan menaikkan pendapatan diri dia dan dia akan mampu untuk membayar zakat masa akan datang. Terima kasih banyak Tuan. Saya rasa itu perkongsian yang sangat padu dan pengalaman-pengalaman yang tak ada dalam diri kita sebagai generasi muda. Saya ni tak adalah muda sangat. Mungkin generasi-generasi di luar sana tu rasa boleh pick up apa yang Tuan ni kongsikan ataupun sharekan. Dan yang paling mahal sekali dalam kehidupan kita adalah pengalaman. Jangan pengalaman yang merosakkan kita dan kita bawa terus, tapi pengalaman yang dahulunya mungkin gelap, tapi kita bawa kembali sebagai pengalaman yang bersinar dan yang akan datang lah. Dan juga dalam zakat ini juga Allah SWT dah sebutkan juga supaya ada pelbagai jenis zakat yang ada yang wajib kita keluarkan, mana maka benda tu kalau kita tak keluarkan pada hari ini, mana ada something wrong lah. Mana ada something wrong dalam kehidupan kita, something wrong dalam kita punya pendapatan kita, ekonomi kita, maka kita kena mencari dengan lebih lagi supaya kita dapat mengeluarkan zakat, maka tertudailah ibadah kita. So, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Baimi atas kongsian tersebut dan kita memberi manfaat kepada semua sekali umat Islam dan juga pada semua pendengar-pendengar dan penonton-penonton kita pada hari ini. Itu saja saya akhiri dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.